First time sahur dekat kampung, sejuk dia lain macam. Ya. Rasa macam tak nak keluar dari selimut ni. Noah cepat makan. Waktu imsak dah nak masuk dah ni. Dah lah mengelamun tu. Tinggal 5 minit je lagi. Mak makan, Mak. Ya. Nanti kita pun tak sempat nanti. Ibu punya panik, macam esok tak ada lagi makanan. Tapi Opah chill je. Ilmu apa yang Opah pakai ni? Ni ada telur. Tertinggal. Ada telur. Makan cepat. Ibu Mak ada ambil, bawa Mak. telur. Minum. Air. Ingatkan balik kampung boleh rehat. Rupanya lagi penat. Pasang lansir, anyam ketupat, tangan Noah ni dah macam sotong dah. Tapi seronok juga duduk kat kampung ni. Macam-macam aktiviti boleh buat. Kita masukkan dalam sampul. Lepas tu nanti kita post bagi hantar dekat dia. Lepas tu nanti dia balaslah balik sampul kat kita. Okey dah. Dah? Dah. Okey, mari ibu tengok. Oh, pandai Noah. Oi, Sena oi. Mariana pergi pasar. Rosna balik ke raya tahun ni? Pak Aboy, anak cucu aku balik raya tahun ni. Tu yang aku nak masak sedap-sedap ni. Duk rios kampung. Macam dia seorang je ada cucu. Dugaan paling berat, Ais cakap Opah. Kenapa Ais tu nampak menggoda sangat waktu-waktu macam ni? Tenang apa tu? Sabar. Sekejap lagi masuk waktu. Okey? Boleh? Alhamdulillah. Sabar. Nanti baca bismillah, baca doa buku puasa. Okey? Sabar. Budak-budak kat sini betul. Noah pegang bunga api besi ni pun dah menggigil. Hilang macam Noah sebagai budak KL. Kalau dekat KL, tak ada macam ni. Macam mana nak main? Tanah pun tak ada. Air kolam ni sejuk dia sampai menusuk ke tulang. Lepas tu nak kena betul dengan kain samping ni pula. Apa yang susah sangat nak pakai samping ni? Mai ibu tolong. Dah kemas, barulah lipat dia. Pusingkan dia. Selesa tak? Selesa. Lipat dia tepi ni. Nak pergi raya mana ni handsome-handsome ni? Rumah Pak Abu. Oh, rumah Pak Abu. Pak Abu ada ke? Tak tahu ada kot. Takut dia pergi masjid, tak balik lagi. Selamat Hari Raya Ibu. Maaf zahir batin ya. Selamat Hari Raya Opah. Maaf zahir batin ya. Ya, Opah pun minta maaf juga dengan Noah. Inilah saat yang ditunggu-tunggu. Duit raya. Terima kasih Opah. Terima kasih Ibu. Sama. Tapi kejap. 50 sen je. Biar betul Opah ni. Alah, tak vibe lah Opah ni. Noah cari Choco Crispy Chocobar. Kuih raya tradisi okey. Tapi tekak ni cari benda lain pula. Dan tiba-tiba Opah boleh baca fikiran Noah. Terima kasih Opah. Sayang Opah. Crispy Chocobar. Inilah bawa gaya. Assalamualaikum Pak Abu. Sampai pun kau. Lama benar aku tunggu. Ingat dah sesat mana dah tadi. Selamat Hari Raya Pak Abu. Jom kita ambil gambar dulu. Pak Abu ni cakap laju betul. Satu apa pun Noah tak faham. Tapi tak apalah, layan je lah Noah. Pak Abu nak tangkap gambar pula. Senyum je lah Noah. No. Bangun, kita berhenti sekejap. Ibu nak kita tandas ni. Lah, mimpi rupanya. Ingatkan dah sampai. Jauh lagi. Sabar je lah. Belum sampai lagi kampung Opah. Jauh lagi. Lah, belum sampai kampung lagi ke? Belum. Bukan kamu tak nak balik kampung Opah ke? Tak apalah, tak kisahlah. Yang penting nak jumpa Opah untuk raya tahun ni. Okey,
sikit je lagi kita sampai. Jumpa Opah, peluk Opah, okey? Okey. Okey. Nak cokok tak? Nak. Raya tahun ni buat kita sedar sesuatu yang paling bermakna bukanlah baju baru atau duit raya semata-mata, tapi masa yang kita luangkan bersama keluarga dan kenangan yang kita cipta bersama. Raya ni, jom kita saling menghormati, menghargai dan lebih bersyukur kerana kenangan yang indah bukan datang daripada benda yang mahal, tetapi daripada hati yang penuh kasih sayang. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Jom riuh raya bersama NIMS.